Dua rinduku yang tertinggal di kuta matahari, senja, pantai, langit. So far Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dengan ada MC, terus dengan pro manager Mak. Saya bersama dengan adanya Encik Mak Ai ni memang sangat membantu urusan kami hari ini dan melancarkan semua urusan. Apa yang kami request pun Encik Mak Ai cuba mampu mungkin nak tunaikan. Terbaik Encik Mak. Dari segi mula sampai akhir semuanya teratur, sistematik dan juga fleksibel. Sebab kita ada PIC tertentu kan, antara PIC dan juga semua kru-kru yang terlibat, dia ada sync lah, ada sinergi yang sama. Jadi benda tu bagus, positif. Komen tak ada, saya rasa banyak benda positif lah. Antara kru-kru ni penting lah untuk ada sinergi, synchronize dan fleksibel. So recommended lah untuk guna khidmat rumah Abang Jamil. Dalam hayalanku, di kota manapun aku, sejauh langkahku. Okey, Beko puas hati. Itu yang saya nak. Dari segi dekorasi semua kenalah dengan tema kami. Macam klasik Melayu, warna pun warna yang agak gelap. So kena dengan environment. So kena dengan tema. Dengan fasiliti yang ada dekat rumah Abang Jamil ni membuatkan untuk orang yang nak berkahwin tu memudahkan lah. Ada tempat bersiap apa semua, dengan ruang makan yang luas apa semua, sangat bagus lah. Halanganku di dunia, kau temaniku di barisku yang pertama, kau buatku terbang melayang. Very recommended pada semua yang bakal berkahwin sebab dia punya kru berpengalaman. Mereka sangat membantu dalam menjayakan majlis masing-masing. Jadi kalau untuk family ataupun kawan yang berniat nak buat kahwinan dekat Terengganu, sangat saya syorkan untuk ambil rumah Abang Jamil ni, kerana daripada segi pengurusan apa semua sangat memudahkan dan sangat senang, sangat puas hati lah. Untuk kawan-kawan saya yang belum berkahwin dan yang akan berkahwin, contohnya awak, Nabiah Waida dan Akim, bolehlah menggunakan khidmat rumah Abang Jamil. Sebab masuk je dan semua mereka yang buat, semua tersedia. Ya, 4.5/5. 4.5 bintang lah. 10/5. Ingat Ingat kenduri. Ingat rumah Abang Jamil.